Maknanya air kuning ini bersetuju untuk UMNO bergabung terus dengan DAP. Kalau UMNO kalah, maka bermakna air kuning memberi isyarat bahawa orang di air kuning ini tidak rela melihat DAP memerintah dalam negeri kita, negeri Perak yang kita sayangi. Ini adalah merupakan syarat-syaratnya. Kepada pengundi air kuning, dengarlah di sini. Walaupun Presiden UMNO mengatakan tidak pernah UMNO bergabung dengan DAP, tetapi realitinya mereka duduk bersama dalam kabinet, mereka duduk bersama dalam kerajaan, mereka berbincang bersama dalam kerajaan. Dan saya tengok, dan mungkin semua kita telah pun tengok video yang menunjukkan pemimpin DAP Ngakoming duduk di hadapan, di belakangnya semua orang UMNO, pemimpin UMNO. Ada salah seorangnya pegawai Presiden UMNO. Ngakoming kata umdah, hoi Presiden UMNO, hoi Presiden UMNO, saya nak bagi tahu, Ngakoming sendiri mengaku bahawa UMDAP itu teruskan perjuangan UMNO bersama dengan DAP. Dan kalau air kuning, kalau rakyat di sini mahukan persetujuan itu, kalau bersetuju untuk mereka bersatu, undilah UMNO. Tetapi kalau tidak bersetuju, seperti apa yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Sanusi tadi, marilah bersama dengan Perikatan Nasional, undilah calon kita Ustaz Muhaimin calon nombor 2.